Salam sejahtera. Pagi ini saya dirujuk di Koda Astro dengan masalah tidak dapat dihidupkan. Nampak ni, dia berhenti di sini, lampu merah menyala. Okey, lepas saya buka dan periksa, saya dapati voltan di sini tak cukup. Okey, kalau voltan ni tak sampai 1.2, maksudnya kapasitor ni rosak. Okey, saya akan gantikan kapasitor ni. Okey, decoder ni telah berjaya diselamatkan. Tadi saya kata kapasitor ni rosak. Nombor rujukan dia C2910. Okey, di tangan saya ni kapasitor lama dia. Okey, nilai dia ialah 470 microfarad, 10 volt. Dan anda boleh lihat sini ada paparan sudah, cuma tak ada jam. Sebab apa? Sebab saya tak sambung lagi kepada piring. Okey, boleh? Selamat mencuba.